Saya ambil keputusan, saya tak nak fikir panjang. Saya sendiri terus ambil kereta, saya cakap izin, kita jumpa kat sana. Saya datang dengan keadaan hujan tempat itu kan. Ya, Alhamdulillah, apa yang saya cari selama ni, yang saya nak selama ni, saya dapat dekat sini. Alhamdulillah. Dan apa yang boleh saya kongsikan kat sini, saya tak pernah rasa suasana ni selepas saya dapat dengan Abang Tiap di Mekah. Inilah suasana yang saya cari selama ni. InsyaAllah saya harap Allah bagi kekuatan pada saya waktu di luar sana. Waktu di luar sana Allah bagi kekuatan untuk saya teruskan bersama dengan keluarga dan juga menyampaikan pada sahabat-sahabat saya. Saya sangat terkesan bila tengok sahabat saya. Ajaib Allah. Ya Allah. Semalam dalam keadaan yang sakit macam tu pun dia boleh berdakwah. Ini kan pula kita yang sihat. Semoga Allah bagi kekuatan pada kita semua, insyaAllah. Amin, 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 amin. Untuk terus keluar berdakwah kepada Allah. Amin. Tingkatkan amal kita, tingkatkan iman kita, hidupkan sunnah walau di mana-mana saja, insyaAllah. Saya mohon juga doakan saya, dan saya juga doakan pada sahabat-sahabat semua. InsyaAllah kita sama-sama berjuang menegakkan agama Islam ini. Amin. Yang semakin kita tengok semakin teruk, kita sama-sama berjuang, insyaAllah. InsyaAllah. Ustaz, tak boleh minta Ustaz. Terima kasih Ustaz. Masih mohon doakan